Bermulanya kehancuran Islam ada 3 punca, ada 3 perkara. Yang pertama, tulul amal. Yang pertama, tulul amal, iaitu angan panjang. Panjangnya angan-angan. Bila panjang angan-angan, itulah tanda kerosakan Islam. Tengok negara Arab, tengok Abu Dhabi, tengok Arab Saudi, apa yang terjadi sekarang. Tengok di Malaysia, tengoklah di serata dunia. Bila manusia berpegang kepada panjangnya angan-angan, sehingga kita tidak mendidikkan anak kita bertakwa kepada Allah. Budak-budak sekarang dia tak kenal sifat takwa. Macam mana nak bertakwa kepada Allah, siapa Allah, macam mana nak kenal Allah, macam mana nak kenal diri. Sebab apa? Kita mendidikkan anak-anak kita dengan PhD, master dan sebagainya. Itu sebab budak-budak zaman sekarang lepas SPM dia ada tujuan. Tujuannya apa? Kerja, belajar, beli kereta, beli rumah, kahwin. Itulah tulul amal, sehingga mak ayah tak mendidik anak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tanya dia sifat ikhlas, dia tak boleh jawab. Syarat khusyuk dalam solat, dia tak boleh jawab. Syarat sah solat, dia tak boleh jawab. Nampak? Tanyakanlah bab syarat taubat kepada Allah, dia tak boleh jawab. Sebab apa? Kita yang mendidik anak-anak kita tulul amal, panjang angan-angan. Kita takut rezeki tak cukup, ni tak cukup, ni tak cukup, itu tak cukup, tapi Allah dah tetapkan rezeki tersebut. Yang kedua, disebabkan kehancuran Islam disebabkan sifat tamak, kata Nabi Muhammad SAW. Tamak. Kenapa orang beramal dengan riba? Sebab ada sifat tamak. Kenapa adik-beradik bergaduh sebab tanah? Tamak. Sebab apa manusia gila pangkat? Tamak. Sebab apa ciptanya bangunan yang tinggi-tinggi? Tamak. Bangunan tinggi, tapi masih lagi ada fakir miskin yang ada hidup dalam keadaan tidak sempurna. Nampak? Tamak. Dan ketiga, kata Rasulullah SAW, puncanya kehancuran Islam itu bakhil. Duit dalam bank 10,000, 20,000, 30,000 simpan dalam bank, tapi jiran susah. Duit dalam bank punya banyak, tetapi jiran susah, orang Islam susah, adik-beradik susah. Bakhil. Duit banyak dalam bank, tetapi madrasah dia tak sedekah, masjid dia tak mau bantu, agama Allah dia tak mau bantu. Inilah kehancuran Islam. Bakhil. Inilah kehancuran Islam, tuan-tuan. Sebab itu kita di akhir zaman, tugas para alim ulama mengembalikan Islam ini sejahtera. Nak bawa manusia, nak bawa masyarakat kepada kesejahteraan yang sebenar, mentauhidkan Allah yang sebenar, mengesakan Allah dengan sebenar, tasawuf yang sebenar, akidah yang sebenar, syariat yang sebenar. Sebab itu akhir zaman ini susah bagi manusia untuk menerima Islam. Kenapa di akhir zaman susah manusia untuk menerima Islam? Kerana hati yang cinta kepada dunia, hati yang menyembah dunia, hati yang bertuhankan dunia, hati yang mengagungkan dunia, hati yang kenal kepada dunia. Sebab itu Islam itu tidak mudah diterima oleh manusia akhir zaman, kecuali manusia yang memiliki iman, memiliki hati yang meyakinkan sifat akhirat, dia yakin kedudukan akhirat. Itulah orang-orang yang boleh menerima Islam.